Alhamdulillah, terima kasih kepada para pewakaf yang telah berwakaf Al-Quran sepanjang di ambang bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di ambang Ramadan ini, pada hari ini kita berada di Masjid Darussalam. Kita akan sampaikan sebahagian daripada 3,000 mushaf Al-Quran yang kita akan wakafkan di bumi Aceh ini dalam misi pada kali ini. Dan pada petang ini kita akan agihkan 1,000 wakaf Quran di madrasah ini. Ini adalah sebahagian daripada penerima, daripada pelajar-pelajar lelaki, dan juga di sebelah ini adalah merupakan sebahagian juga daripada penerima daripada pelajar-pelajar muslimat. Alhamdulillah. Pagi ini kita berada di Kaulah ataupun Madrasah Darussalam Kebudayaan Syekh Muhammad Tahir untuk kita sampaikan sebahagian lagi wakaf Al-Quran dalam misi ini, 1,000 mushaf Al-Quran. Ini merupakan suasana perkampungan ini di sekitar ini, dan sekarang ni pelajar-pelajar sedang berkumpul untuk kita agihkan wakaf Al-Quran. Ini dia pelajar-pelajar sekarang ni beratur berbaris dalam saf ini untuk menerima wakaf Quran sebanyak 1,000 mushaf Al-Quran yang kita akan agihkan di madrasah ini. Ini kita agihkan 500 mushaf Al-Quran kepada pelajar banat, pelajar perempuan di madrasah ini. Alhamdulillah, kita selesai agihkan 500 mushaf Al-Quran kepada pelajar madrasah ataupun Kaulah Ibnu Abbas ini. Terima kasih kepada rakyat Malaysia yang berkongsi rezeki, berkongsi manfaat, berkongsi pahala di amal Ramadan ini. Kita agihkan kepada pelajar yang mereka sangat perlukan, mereka kasihkan Al-Quran. Terus berwakaf bersama Yayasan Amal Malaysia. InsyaAllah sepanjang Ramadan ini kita akan teruskan misi agihan Al-Quran di bumi Afrika. Terus berwakaf bersama dengan Yayasan Amal Malaysia. Allahu Akbar. RM30 yang sangat bermakna. Jom sertai wakaf Quran agihan Ramadan. Layari amalramadan.com.